Bila kita sampai masjid sebelum masuk waktu maghrib 10 minit terawal, apakah perlu dilakukan solat tahiyatul masjid? Ya. Kerana dalam solat ni, solat sunat ni dia ada solat yang bersebab, ada solat sunat yang mutlak. Solat sunat yang bersebab ni macam solat tahiyatul masjid, solat sunat wudu, ada sebab bila kita masuk masjid, tahiyatul masjid. Maka solat yang bersebab ni dibenarkan bila wujudnya sebab, kita boleh salat walaupun di waktu-waktu yang terlarang. Itu pandangan yang saya pegang dan inilah pandangan yang ada dalam mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam. Komen Ustaz mengenai video Ustaz Abu Syafiq kritik Dr. Mazhar kata tiada dalil membaca Quran di kubur. Ada hadis yang diriwayatkan daripada At-Tabarani, daripada Ibnu Umar. Hadis itu dinilai hasan oleh Ibn Hajar, cuma hadis itu diperselisihkan statusnya. Ada muhaddisin mengatakan ia dhaif, Ibnu Hajar mengatakan ia hasan, yang kata baca Fatihah di kubur kan. Saya cenderung kepada mengatakan ia dhaif, tetapi saya tak nafikan Al-Imam Syafi'i ada menyebut dalam Al-Um, dia suka kalau orang itu baca Quran di kubur dan mengkhatamkannya. Maka isu ni termasuk dalam isu khilaf. Dalam isu khilaf yang muktabar kerana dalilnya tidak ada yang sahih dan jelas. Yang ada, yang tak sahih jelas. Maka sebab itu ulama berbeza pendapat. Okey? Maka kalau kita nampak ada orang baca Quran di kubur, kita tahulah isu ini mungkin ikut mazhab sebahagian fuqaha. Kalau kita tak buat, tak apalah. Kita berlapang dada lah masalah ni. Tapi kalau orang tanya, kita jawab lah. Memang ada dua pandangan dalam isu ni. Cumanya, orang yang tak setuju, dia kata Nabi pergi ke kubur, Nabi tak baca Quran. Yang tak setuju ni pun ada hujah lah. Nabi tak baca Quran, Nabi suruh baca doa. Doakan si mati. Maka sebab itu dia kata tak ada lah. Yang kata ada pula, dia kata baca Quran ni benda baik. Bila kita baca Quran, kita akan khusyuk lebih. So bila kita doa lepas baca Quran, kita boleh bertawasul dengan amal soleh kita, dan mungkin rahmat juga turun, khusyuk kita meningkat, dan waktu tu doa kita lebih khusyuk. Maka ia termasuk dalam isu khilaf. Siapa kita kan nak kata, oh benda ni mesti diingkari kan? Imam Syafi'i sebut dalam Al-Um. Maka masing-masing ada hujah masing-masing. Wallahu ta'ala alam. Okey.